Tu kan, boleh juga masuk tomat tu. Assalamualaikum. Hari ni kita nak buat mi goreng untuk 60 orang makan. Dia mi sebanyak kurang 7 bungkus. Toge yang direndam dengan bersama air garam ya. Bawang putih dengan bawang merah di blender. Okey. So kita goreng tu sikit ni dulu sikit ni kita goreng, dah basuh, kita goreng. Okey. Sikit dulu. Okey. Sekarang kita nak tumis bawang putih bersama bawang merah yang dari di blender. Tumis dulu. Okay, lagi dah boleh masuk buah dia punya minyak dia tu. Okay. Kita ambil cili bawang. 1, 2, 3, 4, 5 sendok. Okay. Kita gaulkan dia rata dulu. Jadi dia macam tu, kita masukkan telur. Okay, masuk. Okay. Okay. Telur ni kena kacau, kalau tak nanti dia kering hangit. Ni 1, 2, 3, 4, dia besar ni. Okay, 5 sendok besar. Okay. Cili. Tadi sos tiram 5. Okay, sos cili 7. Dia lebihkan sos cili. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sos cili. Warna merah kan. Okay. Sekarang kita masukkan perasa dia. Okay, lebih kurang dalam 5 sudu lah. Okay, ni 5 sudu besar ni Haji. Kita dulu 7 sudu macam tadi juga kita gaulkan dulu, kasih ratakan dulu. Okay. Lepas bahan yang kita tumis tadi dalam didih, sekarang kita nak masukkan mi. Dah celur dengan air panas tau. Bagi dia kembang. Okay. Kita tuang dia saja. Okey. Masa macam ni api tak boleh besar, api kena kecil. Kalau tidak dia hangit. Sebab dia dah masin sebab sos tiram tu dah ada rasa perasa masin dia. Dia tak payah pakai garam lagi. Dia nak ada merah, tak kisahlah macam mana. Kita ratakan dia dulu. Kalau suka banyak sayur, sayur. Tambah air tak payah tambah air lagi. Ini kita buat mi goreng biasa warna merah. Lepas kita dah masukkan sayur sawi tadi, okey kita masukkan biskit tadi. Biskit goreng dulu. Jangan tak goreng pula biskit. Okey. Dia akan kering sendiri nanti. Okey. Okey, toge yang dari basuh dengan air garam tadi okey. Buat toge itu ikut terpulang dah nak buat. Okey. Masukkan dalam tray. Okey. 7 paket mi dapat 2 tray besar. Okey, kejadian dia okey yang kita buat tadi dah. Okey, 7 bungkus dapat 2 tray untuk dalam lebih kurang 60 orang makan lah.